Phuket merupakan pelancongan yang top di Thailand. Video kali ini aku ingin berkongsi tempat-tempat menarik yang ada di Phuket. Sekarang kita dah sampai dekat immigration Bukit Kayu Hitam. Sekarang pukul berapa? Pukul 9. Orang pada depan ni pada ada 3-4 kereta saja. Cop pasport dan kita pergi immigration Thailand. Okey, jom. Sekarang dekat immigration Thailand. Depan ni pun tak banyak, dalam 6 biji je depan kita orang. Ini mungkin dalam 15 minit kot dan kita boleh go through lah. Pergi cas sekejap. Stesen minyak dia diorang tutup sekarang pukul 12. Tapi nasib baik diorang punya EV charging diorang still beroperasi 24 jam lah. Masuk. Cari makanan katanya halal. Sampai nak main sampai lah. Ambil ayam 7E saja. Ngantuk tak? Oh, tapi kita boleh makan dekat 7E. Dia orang pun ada sediakan sitting area macam ni. So memang convenient lah. Kalau malam-malam ke apa, habis rehat apa, makan. Ada macam keropok apa, budak-budak memang susah. Akhirnya selepas 9 jam dalam kereta kita dah sampai ke Phuket. Kematu lah Pugong ni pun. Kita dah sampai dekat Sarasin Bridge. So Sarasin Bridge ni diorang bina pada tahun 1967. So Sarasin Bridge ni adalah jambatan yang pertama yang diorang bina kat sini, bukan yang jambatan yang besar yang kita duk lalu tu. Lalu dengan kereta lori tu bukan yang firstnya. Jambatan ni sebelum diorang bina jambatan ni, diorang transport between dua tempat ni, Pangga dengan Phuket, diorang gunakan bot. Tetapi sebabkan cuaca, kadang-kadang cuaca angin kuat, ombak balun, so naik bot memang tak sesuai. So sebab tu diorang bina jambatan ni. So jambatan ni tak panjang pun, dalam 660 meter saja. Tsunami kan? Oi, jangan kata tsunami sebab bahaya. Orang kata pada zaman dulu pernah jadi kisah cinta yang tragedis kat sini. Satu pasangan couple membunuh diri kat sini. Cikgu ni dia hari-hari dia naik bas yang Dam bawa ni. So hari-hari dia orang bertemu dan dia orang pun jatuh cinta. Tetapi Dam ni keluarga yang miskin dan Q pula keluarga yang agak berada lah. Keluarga mereka menentang kisah cinta mereka. So dia orang pun decide untuk datang ke jambatan ni. Diorang ikat tangan sama-sama dan diorang pun terjun bangunan ni. Itulah kisahnya. Tengok kat sini agak tinggi jugalah dia punya jambatan ni, sebab tu diorang bunuh diri kat sini. So kalau korang nak tahu lagi tentang cerita ini, korang boleh tengok filem Sarasin The Bridge of Love. Aku letak link kat sini. Pemandangan kat sini pun nampak memang nyaman dengan angin daripada pantai. Korang boleh nampak pantai kat sini. So pagi-pagi pun ada orang duk jogging kat sini, memang menyegarkan lah. So dia punya bridge ni pun dia orang cat baru, nampak cantik lah. Memang colourful dan cantik. So aku syorkan kalau korang nak main sini pun boleh, memang seronok. Kalau time petang kat sini korang boleh layan sunset. Dan ada kedai juga kat belakang ni, kedai untuk makan tepi pantai. Memang layan kalau duduk kat sini. Dan kat sini juga ada kafe kopi. So petang-petang memang lagi best lah daripada waktu pagi macam kita orang main ni. Kat Phuket Gateway ni, dia provide information untuk turis lah, apa yang menarik dekat Phuket, tempat-tempat. So macam kat ni ada monumen apa, dia ada detail lah tapi bahasa Thai lah, so tak faham lah. And then dia ada macam telur penyu ni, skateboard punya tempat. So bolehlah jalan-jalan tengok apa, nak dapat information ke. Tapi cantik juga tempat ni. Dia buat macam warna-warni macam tu kan. Lah ambil gambar tepi-tepi ni. Ni telur apa? Telur penyu.
penyu. Jom, kita naik atas tu pula. Belakang ni ada replika telur penyu. Dan penyu tu memang kalau budak-budak tu dia orang asal menarik ya kat kawasan ni. Sekarang ada acar. Asalnya ni kalau buat photoshoot ni memang cantik kawasan ni. Dia ada acar tinggi macam ni kan. Dan kalau dia punya kawasan pun menghijau. Buat photoshoot wedding ke apa memang umah gamak tu. Dalam ni juga dia ada tempat sitting area dan ada toilet juga belakang ni. Dan dia ada macam terjaga tempat ni. Tempat ni memang terjaga, bersih juga. Tapi orang kita orang main awal pagi pukul 7. Orang dia punya staff tak ada kat sini. Tapi kita boleh masuk lah untuk explore tempat ni. Musim festival, kalau ada festival apa dia orang akan buat kat tempat ni. So kalau datang time tu memang happening lah. So ada festival makanan, festival haiwan, macam-macam lagi. So selalu dia orang buat kat area ni lah. Tapi malangnya time kita orang main ni tak ada festival apa. Tapi still boleh view tempat ni, memang cantik. Ambil gambar apa Instagram ke, untuk Instagram ke memang memang berbaloi lah. Kita dah sampai dekat area mana ni, dekat utara Phuket lah. Kita nak cari makan. Mungkin pulut ayam ke ada ni. Pilih ayam. Right down. How much ya? 75. 75. Okay. Tadi kita orang order kat sini, dia punya order dia semua dalam tulisan Thai. So kita orang tak faham sangat. Dia punya owner dia tadi apa? Boleh cakap bahasa Melayu lah. Adalah dia punya pekerja dia boleh cakap Melayu. So senang lah nak order. Okay, kita nak try dia punya nasi komok lagi. Ni lah. Ya, daging dia lembut. Dan dia punya masak tu macam masak BBQ sikit tapi lembut sedap. Dengan nasi komok ni macam biasa lah. Bahannya pun banyak sedap. Besok dah jumpa Adi. Kita nak pergi Micro Beach. Untuk ke Micro Beach ni, make sure korang search kat Google parking spot for Micro Beach. So kat sini memang ada kawasan parking yang luas. Dan kita boleh naik tuk-tuk ataupun motosikal dengan 20 baht je seorang. Kita nak naik tuk-tuk. Dari parking spot ni kita akan naik tuk-tuk ke tempat plane spottingnya. Naik tuk-tuk dalam 20 baht je seorang. Kalau korang nak jalan kaki tu agak jauh lah, sebab Micro Beach ni antara yang pantai yang terpanjang dekat Phuket ni. So kalau jalan kaki tu memang jauh, mungkin berpeluh juga lah kalau nak jalan kaki pun. Bawa ikut jalan private ni, so kenderaan tak boleh masuk. So dia menyusuri pokok rumput ni. So dia nampak macam ni lah, memang view pun memang mantap lah. So kat sini ada resort private je. So kalau masuk kat sini kita boleh lalu. Sampai dekat kawasan ambil gambar dengan kapal terbang. Tapi sekarang ni tak nampak kapal terbang lagi.
Dan dia punya charge dia tadi 20 baht je seorang, kanak-kanak dia bagi free. Kalau korang naik motor pun tak boleh masuk ini, dia akan denda 1000 baht lah kalau buat masuk motor persendirian kat sini. So ombak kat sini hari ni memang kuat. Memang tak digalakkan mandi lah. Kalau tunggu flight landing, korang boleh beli air buah yang dijual kat sini. Ada gerai-gerai juga. Ada air kelapa macam-macam lah kat sini. Pilot. Melong. Sementara tunggu airplane, dan layan minum air kokonat. Air kelapa panggil dia. Boleh lepak-lepak sini. Tapi mandi tak boleh lah kat sini, memang ombak kuat. Micro Beach ni antara pantai yang terpanjang di Phuket. Kalau tengok dari hujung sana hingga ke hujung yang lagi satu memang tak nampak. Mata memandang tu memang kita tak nampak lah sebab dia panjang sangat kan. Lagi satu kat sini memang spot untuk ambil aeroplane. Tapi orang kata kalau kapal terbang tu yang besar macam Boeing apa tu yang besar punya, dia punya haba daripada combustion jet dia tu lah, boleh tolak kita sampai terjatuh. Dan dia ada bahang habanya, so hati-hati juga kalau nak duduk yang straight bawah dia punya kapal terbang punya landing site. Kita nak balik dah ke tempat parking sebab tadi aeroplane pun banyak yang tak ada yang landing pun, semua yang melepas saja. Dan yang landing tu gambar mungkin lagi cantik lah sebab dia bangkit, dia landing tu rendah kan. Kalau dapat aeroplane yang besar lagi okey lah. So, kita dekat PTT, stesen minyak PTT dekat Phuket Airport. Boleh tengok kat sini memang ramai orang. Penuh dia punya parking dia. Tak macam PTT stesen yang dekat lainnya. Dekat Phuket ni, bas yang cover area barat Phuket, dia orang dah start pakai bas EV dah. So harga dia 1 baht kot. So macam kita tengok dia tengah charge sekarang ni. Sekarang kita dekat salah satu kafe yang extra famous dekat Phuket ni, iaitu kafe Madobor. So boleh tengok kat belakang ni memang ramai orang lah duduk tengah queue untuk ambil gambar. Dia punya kafe dia memang estetik. Kafe ni tak halal, tapi kalau korang nak order, korang boleh tanya dulu macam sama ada dia orang masuk alkohol ke apa. Boleh confirm dulu lah dengan dia punya staff dia. Boleh speaking English juga. So kat sini boleh rehat-rehat sambil relax. So yang mengenakan minimum order seorang satu. So korang boleh seorang order satu air saja dan korang boleh lepak kat sini. Kita dah sampai dekat Naiton Beach. Kita nak pergi kita punya bis melalui dia punya tangga. So parking kat sini agak limited, dia susah sikit lah. Tapi ni orang pun tak marah kot. Jom, let's go. So kat sini dia ada tangga yang tinggi macam ni. So kat bawah ada pantai. Yang ni yang Naiton staircase dia lah. Dia macam estetik sikit. So kat bawah ni dia tak ada apa-apa sebenarnya. Dia macam ada sampah sikit sebab baru-baru ni hujan lebat. Dan dia ada macam buai macam tu. Tapi ayam memang kuat lah. Kita orang tak berani lah turun sebab bawah betul-betul kecil.
sekarang pukul 1.30. Kita orang nak check in dekat Royal Paradise and Spa. So patutnya kena check in pukul 3 tapi diorang bagi boleh check in awal lah. So nasib baik lah, kita orang pernah mengantuk teruk dah ni kan. Alright, jom. The Royal Paradise ni kita orang book bilik dalam 350 include breakfast. So untuk 4 orang lah, breakfast untuk 4 orang. So parking dia tadi dia just show voucher je dan dia akan chop, then kita boleh parking free lah. Sekarang ni kita betul-betul mengantuk, kita tidur dulu lah. Tak lah kan review apa-apa. Dan ni ada friendly jugalah, Islam Friendly ni ada sejadah tapi Bible punya ni pada juga. So at least dia adalah hotel yang halal iaitu Casablanca. Kat sini tak tahu nampak tak. Dan dia punya hotel pun nampak premium juga sini. Katil pun katil empuk. So kat sini dia punya kolam dia bersih. Dan dia punya air kolam dia pun tak rasa macam air klorin pun. Kalau selam tu memang tak sakit mata. So far memang kolam dia memang terbaik lah. So petang ni kita orang decide untuk jalan-jalan sekitar Kan Patong ni. Kan Patong ni dah macam happening lah waktu malam. Sini banyak kelab-kelab malam. So malam lagi memang happening lah. Terutamanya dekat Bangla Road tadi. Kita orang pun tengah jalan-jalan, tak tahu dia punya direction lagi kat mana Bangla Road, mana night market dia. Tapi Kan Patong ni ada kedai macam-macam dia orang jual lah sebab kawasan turis. So boleh tengok macam-macam kalau korang nak beli makanan ke apa. Yang banyak rasa makanan halal pun banyak kat area ni. So kat ni ada kedai-kedai. Kawasan ni kawasan dekat pantai Patong. Ada banyak kedai halal juga kawasan ni. Mungkin kita nak pergi tengok lagi. Jom. Kita dah sampai pantai Patong. Dia memang happening kawasan ni. Tengok sebelah sana, full dengan kedai-kedai. Kat sini petang-petang kawasan Patong ni antara kawasan yang memang happening kan dengan turis. Orang ramai tengok aktiviti pun full dengan aktiviti. Ada parasailing semua. Tempat makan pun berlambak kat sini. Tak ada risau lah nak cari kat mana pun. So ada yang mandi pantai kawasan ni. So kita orang decide untuk makan dekat Beyond Night Market ni. Yang ada kedai halal, tengok convincing sikit lah. Ada orang untuk makan lagi. Kedai-kedai lain pun ada juga yang halal tapi orang yang duduk tu tak macam tak jenis sangat lah. Jadi okey sikit kot.
Kita orang order tom yum seafood dengan ikan cakap 3 rasa. Kita nak cuba rasa dah. Dia punya tom yum dia rasa masam-masam. Memang tom yum ini lah. Memang sedap. Dia rasa mana-mana masam-masam sikit. Dia punya seafood pun okey, fresh. Memang fresh lah. Ni ikan cakap. Ikan dia pun fresh. Walaupun mahal sikit tapi rasa dia memang sedap lah, berbaloi lah. Oh, nak tahu sedap ke tak sedap, tengok dia orang makan. Semua dah habis. Tinggal pelincin semua. Ni pelincin juga. Kali sebab apa? Oh, 3 kali tambah. Makan mahal juga, makan tadi tapi ya sedap lah. Boleh lah. Sekarang kita orang dekat Skylang dia, dekat yang bahagian atas sekali kita tengok view tu. So dia orang bagi complimentary voucher untuk air 4 yang ni bagi free lah. Tengok dia air berry dengan air mango. Kita pergi luar untuk tengok view malam. Di sini dia orang menyediakan breakfast halal, tetapi ada juga pork, tetapi dia orang letak di bahagian yang asing macam tu. Tip dia kalau korang nak mandi time orang tak ada, suasana tenang dia mandi pool, korang kena mandi waktu pagi. Tu waktu pagi tu memang tak ada orang lah. Tenang nak lompat kan, nak apa-apa kan memang boleh. Kita nak check out, kita nak pergi ke Rainbow Street. Mungkin pergi pantai dia pula. Sebab semalam ramai sangat. Alright, jom. So kalau datang waktu pagi memang kurang orang boleh relax, boleh buat aktiviti sendiri. Kalau mai petang tu crowded lah. Kalau nak feeling healing, rasanya mai waktu pagi lagi sesuai. Kita dah sampai dekat Rainbow Street. So jalan dia basically ada colour warna-warni lah. Tapi colour dia mungkin dah pudar kot, dia kurang sikit lah. Tapi still ada nampak warna-warni dah tu. Kita dah sampai dekat Akaron Viewpoint.
From viewpoint ni dia punya tempat kecil aja. So viewpoint dia kata sini boleh tengok pantai dia, boleh view pantai Karon, pantai Katanoi dengan pantai Katah. So kat belakang ni boleh view lah dia punya pantai dah. So, kat ini juga korang boleh tengok Big Buddha statue. Tak tahu nampak ke tak kat kamera ni, tapi boleh nampak lah tahu dengan mata kasar kat ni. So boleh duduk, healing, relax, rasa angin pantai kat sini. Sekarang dekat mana? Karon Viewpoint. Viewpoint ni kalau nak masuk dia free saja. Kalau pusing-pusing kat sini mungkin ambil masa dalam 5-10 minit gitu aja, kecil aja. Kita dah sampai dekat Big Buddha statue. So ni antara bangunan yang ikonik dekat Phuket ni. Malangnya tempat ni diorang tutup disebabkan pada tahun lepas je. Tahun lepas adalah Ogos 2024 dia berlaku landslide di mana dia telah menyebabkan 13 orang terbunuh termasuk 2 pelancong Rusia. Bila dia tanah runtuh tu dia kena, sebab Big Buddha ni besar, so dia kena bangunan dalam 20 buah rumah. Selepas tu diorang pun tutup tempat ni. The Big Buddha ni dia ketinggian dia 45 meter dan dia diperbuat daripada marble jade tu. So bila kena cahaya matahari macam tu, dia macam kena jadi shiny lah. Jadi shiny, bercahaya macam tu. Kita stop sekejap untuk minum air kelapa kat kafe yang tepi Big Buddha ni. Jom. Kita nak naik pergi Big Buddha statue ni, dia ada banyak-banyak kafe. Ada elephant camp juga, ATV. Kalau duduk kafe dia tu dia boleh minum air kelapa dan boleh tengok view kat belakang ni. View beach. Ada Karon Beach, Katanoi dan Katah Beach belakang. Kat belakang. Tak apa nampak sangat kot. Balik pulau, ingat tak? Jalan ke Big Buddha tu dia macam curam sikit, tapi kita tengok kereta biasa pun ada. Dan masalah yang naik skuter pun boleh lepas sampai ke atas. So korang naik atas pun jangan risau. Dan in between nak naik atas tu pun dia ada jual minyak untuk motor punya. So kalau korang sewa motor boleh juga naik sampai ke atas. So kita dah sampai dekat kafe Phuket, Cafe Phuket Viewpoint. So kali ni parking agak susah. Tepi jalan je, macam dekat Peringgi tu. Susah sikit lah. So nak masuk ni dia orang suruh order makanan. Satu air, satu makanan. Dan budak-budak tak perlu order. Kita orang 2 orang kena order 4 lah. 4 makanan, 4 sama ada 4 makanan ataupun 2 air, 2 makanan. So view kat ini memang nyaman. Ada angin laut lagi.
Tapi kat ini agak bahaya lah kalau bawa budak-budak tu, pastikan dia orang tak lari-lari kat sini. Kalau tak akan jatuh tu, habis innalillah. Okay, dan kita ada order makan juga. Makan kat ni semuanya halal lagi. Bestnya kat ini lepas korang bayar, korang boleh ambil gambar sepuas-puasnya dekat tempat-tempat yang ada kat sini. Spot dah ada spot Instagram yang memang marvelous lah gambar sebab dia berlatarkan apa, background laut yang biru. Thank you. Hari ni kita nak check in Pamoko Resort. So Pamoko ni ada water park. Jom kita pergi tengok apa yang ada kat water park dia, apa slide yang ada. Kita nak pergi check in bilik dah. Dia orang akan bawa key ke bilik. So dia punya staff pakai macam adventure punya baju. So lagi sampai lah. So bilik dia macam ni. Kat depan entrance ada cup macam ni. Then katil dia bagi satu queen bed and satu bunk bed atas bawah. Ada TV macam ni and so toilet biasa saja. Sebab dia punya main attraction dia ada water slide. Door ada water slide. View water slide kat sini. Yeay, jom. Kat bawah, awak tak boleh. Hotel ni kita orang booking dekat Agoda dalam 350 je. Include breakfast untuk 4 orang. Kita orang book 2 bulan awal sebab tu dia murah. So kalau sekarang rate dalam dekat 500 lah tu. Sekarang kita orang nak pergi ke water slide dah. Anak-anak dah tak sabar dah. Betul tak Shiba? Main ni, cakap. Betul tak Shiba nak pergi water slide dah? Ya. Ada few slide lah kat ni untuk kita cuba. So sekarang nak naik dengan anak. Dia ada 3 main slide. So sekarang kita nak naik yang paling tinggi. Sekarang kita dah sampai dekat Frontep Cape.
So kat sini ada dedicated punya parking. Just 20 baht saja. Tak apa, korang boleh parking kat tepi jalan seberang sana. Di tepi jalan. Tak pun bayar 20 baht. Untuk lebih safety sikit untuk kereta. Naik atas ni dia kena jalan sikit dalam 3-4 minit je. Dari bawah tu ada hike sikit. Lepas tu kita sampai dekat atas ni. Frontip ni dia, kita boleh pergi tempat yang private sikit. Hiking ke 20 minit ke. Maksudnya 20 minit dan baru sampai bawah. Tapi dia tak bahaya pun, dia macam jalan biasa je, cuma jauh sikit je. Frontip Cape ni dia merupakan tempat untuk tengok sunset yang popular lah kat sini. So sekejap kita akan tengok sunset. Dan Frontip tu sendiri bermaksud best viewpoint. Kalau tengok dari sini memang view dia memang awesome lah. Ini pun belum sunset lagi. Kalau sunset lagi kita pun nampak merah-merah. Kemerahan orange tu mungkin lagi padu dia punya view dah. Kalau nak ambil gambar pun memang cantik lah area ni. Akhirnya lepas 20 minit kita dah sampai kat ujung teluk macam ni. Korang tengok sendiri view dah. Adakah berbalik ke tak main ni? Okey, hari pun dah gelap kat sini. Nampak macam nak hujan. Jom kita patah balik duduk kat bahagian yang atas sana balik. Walaupun berpeluh teruk, tapi asalnya ni the best viewpoint yang ada dekat Thailand ni kot. Sepanjang pergi ke Patalong, Terang, Krabi. So kat Phuket ni asalnya yang paling the best. Korang kena mai sini. Sekarang nak pergi makan, cari makan dekat dia punya night market. Also, I don't know the name, but we make. Sekarang kita jalan dekat Qatar night market. Nak cari makanan halal. Sini macam kurang sikit lah makanan halal dah. Tapi asalnya ada tapi tak banyak. Jual mau senang. Kan nak Google dulu nak. Jalan cepat jalan. Oh, dah peluh. Tengok macam ni kita makan dekat Qatar Walking Street. So kat ni ada macam makanan lah. And belakang ni ada jual ayam halal juga. Ada smoothie, so harga kat sini murah sikit lah compare tempat lain. Kita orang order semua ni harga dalam 50 baht macam tu. Kurang je. So compare murah sikit lah. Order tom yum seafood. So rasa dia macam kat patung sebenarnya. Macam manis. Memang sesuai kalau bagi budak-budak makan, dia memang sesuai makan lah. Seafood fresh macam ni. Lepas tu ramai orang makan sini. So jalan kat Qatar ni dia lebih family lah, family friendly sikit. Compare jalan kat patung-patung tu dia macam hawau sikit. Ada benda-benda yang tak elok di mata, tak senonoh.
Okay, kita dah masuk ni. Cari cendawan hati tak? So, sekarang kita nak pergi Kids World. Sebelum check out, Kids World kat sini dah buka lewat sikit dalam pukul 10 pagi. Kita orang nak check out dan pergi ke Wyman Viewpoint. Kita dah sampai dekat Wyman Viewpoint, dekat selatan Phuket. Oh, view dah memang mantap. So kat atas ni korang ada tempat parking, tapi tak banyak lah. Dan kat belakang ni ada wine mill. So wine mill ni dengan kata dia punya power generate tu just cover untuk kawasan Pontiac Cape saja. So dia sebagai tenaga alternatif lah kat sini. Ni ada tempat untuk viewpoint. Dan kat bawah ni kita boleh nampak Yanui Beach. Sini ada kedai, ada satu gerai je. Ada jual ayam, ais kelapa pada, ais krim. Kat atas ni dia punya wine mill. Nampaknya macam dia tengah repair kot. Dia buat servis apa. So jadi kita petang kat sini, dia orang akan lepak-lepak kat tepi-tepi ni sambil tunggu sunset, sambil tengok pemandangan yang berlatakan lautan dengan angin yang sepoi-sepoi ni. So memang seronok ni, memang cantik. Ini adalah spot kedua selain Pontiac Cape. Nak beli aiskrim. Kita dah sampai dekat salah satu restoran halal dekat Aoyon ni. Dan pergi try dia punya makanan dia. Sambil makan kat sini korang boleh tengok view kat belakang ni. Dengan ada bot kapal layar kat tepi-tepi ni. View memang awesome lah, dengan angin yang kuatnya. Mantap lah view ni. Makanan kat sini harga dia pun murah lagi compare yang korang makan dekat Patong ke apa, makan compare dekat Patong night market ke apa, murah lagi. Dia punya makanan tu sedap semua. Ni nasi goreng daging. Rasa tengok. Sedap tu. Patut orang lokal pun mai sini. Sebab memang sedap kat sini. Sedap tak? Ya. Spaghetti sedap tak? Sedap.
So sekarang kita nak pergi tengok circus. Yang ni baru buka 2 bulan lepas kot. So kita nak try apa yang ada kat sini. So sekarang kita dalam Aqua Circus ni. Kita book dalam X Club. Dewasa dan 100, kanak-kanak dalam RM70 saja. So murah lagi lah sebab dia baru buka kot. So kita nak check hotel biasa je hari ni. So hotel ni hotel bajet biasa je. Kita orang book dekat Agoda dalam RM90 je semalam. So cukup lah untuk satu queen bed and single bed. Then toilet pun just ada je. So sekarang kita nak pergi Phuket Old Town. Parking kat sini agak mencabar. Agak susah parking lah area ni. Memang full lah, public parking pun full. Kita tak tahu, kita just parking tepi jalan lah. Tak kena apa-apa. Amin. Ada kat sini ada jual macam-macam makanan Padang. Souvenir makanan. Orang tu ramai. Dia macam dekat Melaka. So kalau yang biasa pergi Melaka tak ada, tahu ada punya street dia. Lintas beramai orang. Jam teruk. Tak boleh pergi dekat itu, ramai kan orang. Rabut jalan dekat dia punya market dah. Sekarang kita nak pergi cari makan di Masha Halal Cafe. Kita orang order tom yum, nasi dengan nasi daging ni. Ayam. Sebenarnya dia tak order pedas sikit. Tak lah, macam ayam yang kek lah rasanya. So kat ni harga agak murah lah compare tempat lain. Bekas-bekas tapi harga dia murah. So kat sini malam-malam memang jam teruk. Memang bapak lah jam teruk lah. Kalau siapa pun bawa kereta tu memang kena sabar je lah. Kita dah nak check out dan pergi makan cari breakfast kot dekat Anya Yen Tofu. Jom. Kita nak breakfast dekat Anya Yen Tofu. So kat Anya Yen Tofu ni dia orang menyediakan makanan halal. Antara menu-menu dia nasi goreng, nasi daging ke, dan tom yum pun ada juga. Western french fries. Itu yang penting dia punya harga kat sini. Kita tengok menu dia tadi murah lah. Murah compare tempat lain. Memang murah banyak kat sini. Kita cuba dia punya nasi goreng
ayam crispy. Sedap, ayam dia lembut. Boleh cabai, cuma rasa dia tak sedap kan. Dia ada bubur daun limau ni bagi enhance dia punya rasa dengan bau. Kita order noodle with beef stew saya rasa sedap, rasa dia macam noodle yang biasa tu, daging pun lembut. Sekarang kita dekat Wat Chalong, Phuket. So Wat ni antara Wat yang terbesar di Phuket lah. So, yang ni yang dia punya main temple dia. Satu lagi yang Big Buddha tu yang dekat atas bukit tu, yang ni yang second lah. So kat ini kita dah nak jalan-jalan je, kita nak tengok saja. Stupa yang kat belakang ni tinggi dia 60 meter. Dia dibina atas dua sami yang tolong time perang dengan China time dahulu. So dia orang bina Wat ni untuk memperingati dua sami tu. Setiap bahagian dia orang macam buat ukiran yang agak detail lah. So kalau kita sebagai orang Islam bolehlah datang untuk tengok-tengok, tapi jangan terpesong lah akidah. Kita dah sampai dekat Rabbit Hole. So Rabbit Hole ni kita just stop je. Dia punya makanan tak halal, tapi dia ada rabbit lah untuk kanak-kanak. Dan ada train juga, train 80 baht untuk seorang. Dan dia ada makanan dalam 100 baht. Hai. Lain cafe kat sini juga ada tempat untuk ambil gambar. Gambar lah, ni ada makanan, dia bagi makan haiwan. Lagi kita pergi tengok belakang tu ada apa. Dan ada kebab juga, ada binatang juga lah, macam mini zoo kat sini. Baik, sampai sini. So dia ada tempat duduk sitting dekat sini. Patutnya dia orang release anak kat sini, tapi mungkin orang tak mai kot sebab tu dia orang tak release. Sebab sitting area pun nampak macam premium lah, tapi kat ini boleh minum dan makan kek je. Kalau makan-makan tak boleh, kena makan kat belah dalam. Di sini tak halal, so sebelum korang order tu korang boleh tanya dulu lah ada alkohol ke apa ke sebelum order tu. Harga air pun tak berapa mahal sangat di sini. So hari ni hari last kita orang kat Phuket. Esok kita orang nak gerak balik. So far kat Phuket ni okey untuk family mai. Mostly kalau nak order kan nak sembang pun dia orang boleh cakap English lah sikit-sikit. Tak macam tempat lain. So mai je kambing-kambing ni dah bunyi dah. Dia orang dengar bunyi sebab ada makanan ni, sebab tu dia orang sudah mai sini. Adalah phone. Belakang ni ada zip line. Zip line ni sesuai untuk kanak-kanak lah. Yang dewasa pun boleh naik juga. Dia crossing pergi ke seberang Tasik sana. Sekarang kita nak ke mana? Last kita orang decide makan nasi Arab biryani. Kita nak check in the Pulin Resort. Kita last day kita akan bermalam dekat sini. Esok awal pagi kita nak check out dan balik ke Malaysia.
bilik ni harga dalam RM1 kat Agoda saja. So far dia decent lah untuk ada juga pool, ada pool. Lebih murah lah kawasan ni. Bu, yang abang duduk. So bilik harga RM1 untuk macam ni, boleh tidur 4 orang. So memang murah lah bajet lah. Memang baloi yang macam ni. Untuk 4 orang boleh stay. So bilik pun ada macam-macam. Bersih juga. Keesokan harinya, kita orang terus gerak pulang ke Penang, Malaysia. Sekian saja perkongsian untuk kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.